Daripada kau minta dia masa, baik kau cakap tak payah. Kau tak sure, kau tak nak. Tak payahlah nak minta-minta masa bagai tak ada masa lah nak fikir-fikir benda-benda macam ni. Aku tahulah kau tak suka dia. Memang aku tak suka kat dia. Siapa suka lelaki control freak macam tu? Perempuan mana yang suka? Kau seorang je suka lelaki control freak macam tu. Tapi kau tu tak kenal dia betul-betul. Tak apa. Aku tak kenal pun tak apa. Aku tak nak kenal lelaki macam tu. Jangan suka aku nak kenal lelaki macam tu. Tak nak. Tapi kan dia ada ciri-ciri seorang suami yang aku nak. Dan semua tanda-tanda tu ada kat dia. Kau rasa ciri-ciri tanda-tanda tu semua boleh jamin kebahagiaan kau ke? Boleh kau bagi kau makan ke? Kau boleh happy ke? Habis tu jadi apa? Tapi sebenarnya kau belum 100% lagi kan boleh terima dia kan? Nak kahwin dengan dia kan? Tak payah.